Sebelum aku nak sembang dengan guest, aku nak sembang dengan korang dulu. Episod ini disokong oleh NGO Wikimedia Malaysia. Dan kami lesenkan episod ini under Creative Commons. Bermaksud korang boleh gunakan video ini dengan tujuan pendidikan tanpa perlu kebenaran kami. Episod ini juga boleh ditonton di website Wikimedia Commons. Penyimpan video-video berlesen bebas. Sambung borak dengan guest. Hello, hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke another episode of Jenin Bercerita. Musim ini kami cover scene buku. Hari ini kita akan sembang pasal buku yang aku tak baca lagi. Dan penulis dia datang untuk jual buku dia ke aku. Buku dia bertajuk Sekali Lagi Aku Sendiri. So, Acip Ryan. Hello. Kau dah banyak kali datang podcast ni. Itulah. Kenapa kau keluarkan lagi buku? Kenapa? Ada idea kita keluar lah. Yelah Kita tu. keluarkanlah buku. Lepas tu pun aku pun malas nak cari orang baru. Ajak sajalah orang sama. Itulah. Aku dah rasa dah macam tu sebenarnya. Koni kita ialah disebabkan convenient. Okay. Aku low-key agak takut juga sebab ialah awal-awal aku sopan dan semakin lama semakin aku kenal hang. Jadi makin aku takut perangai lock aku terkeluar dalam podcast ni. Kalau keluar pun not surprise at all. Stop watch dulu. Okay, dah. Okay, so Acip, Ya. macam biasa, walaupun hang dah datang kat sini 3 kali, 4 kali, kenalkan diri. Okay. Assalamualaikum. Saya Hasif Ryan. Boleh panggil saya Acip. Saya penulis komik dan juga novel. Tapi biasanya lebih kepada novel. Antara novel saya yang ada di pasaran adalah Siri Kudeta Puspa, Terima Kasih Luka, terbitan Iman Publication, Komik Cikgu Akbar dan juga sudah tentu yang dalam podcast kita sekarang, novel Sekali Lagi Aku Sendiri, terbitan Rumah Books yang baru saja diterbitkan pada tahun lepas 2025. Semasa PBAKL 2025. Itulah, saya biasa tulis antara dua genre, sama ada slice of life ataupun action adventure yang ada estetik, science fiction atau fantasi. Gitulah. Okay juga, sebab kita dah cover dah Kudeta Puspa. Nombor 1 dengan nombor 2 kan? Ya. Jadi technically ni kali pertama kita nak borak on camera tentang sisi slice of life hang lah kan? Ya. Itu yang tu. Ya boleh lah. Maybe lah. Boleh lah. On camera lah. Sebab technically kalau off camera banyak benda. Buku ni pun aku dapat tahu agak awal kan. Aku rasa kalau seingat aku lah. Han cerita kat aku pasal sekali lagi aku sendiri. Waktu tu dia bukan revamp. Han cerita Han nak buat revamp. Lepas tu something happen yang dia jadi buku baru kan. Kalau betulkan memori aku lah, betul tak? Macam mana cerita dia? Okey, dia lebih tepat kepada reimagine semula khayalan. Dia ada betulnya revamp yang mana sekali lagi aku sendiri ni dia lebih kepada apa yang saya tidak berjaya sampaikan dalam saya pula. Okey. Apa yang aku tak berjaya sampaikan tiba-tiba out of character kan. Tiba-tiba out of character kan. Okey. Apa yang aku tak berjaya sampaikan dalam khayalan, aku cuba sampaikan dalam sekali lagi aku sendiri inilah. Sebab tu dia tebal. Sebab itu lah dia tebal. Ya, Han cakap apa yang Han tak boleh berjaya sampaikan dalam hayalan. Maksudnya ada benda lagi yang Han tak puas lah dengan hayalan. Betul. Sebab masa aku tulis khayalan tu, aku dalam keadaan aku sedang memproses benda itu ataupun sedang mengharungi kejadian tu. Jadi mungkin perasaan apa yang aku nak sampaikan tu dia masih agak sempit sedikit lah. Maknanya bila aku nak terjun ke dalam lagi, aku tak berjaya sampai ke dalam tu. Jadi untuk sekali lagi aku sendiri ni, dia macam percubaan kedua lah untuk cuba terjun lagi dalam dimensi cerita itulah. Lebih tepat dimensi perasaan orang yang ada kecenderungan victim mentality lah. Kita pause aku nak tutup pintu. Oh, tiba-tiba kena tutup pintu Ya. Dah datang balik. Okay, so victim mentality. Tapi going back to Han cakap benda yang Han tak puas lagi. Sebab sebelum episod Han ni aku rekod dengan Kak Nadia. Okay. And daripada borak tu aku rasa the way korang dua membuat cerita is very contradicting. Di mana
Kak Nadia, dia akan memisahkan diri dia dengan karya dia. Waktu maksudnya dia biarkan cerita tu bergerak sendiri tanpa perlukan dia. Which is aku tahu kalau orang yang dengar, orang biasa dengar ni macam tak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Di mana hang bila hang tulis cerita dia, hang akan lebih personal. Di mana cerita-cerita hang boleh dikatakan sebagai curhat lah juga. Boleh lah. Jadi how does that method work? Dan how do you limit yourself from not being too personal? Untuk beza dengan khayalan dengan sekali lagi aku sendiri ni, yang pertama aku buat nama watak tu bukan nama aku lah. Pertama sekali, nama wataknya Khayalan nama tu. Khayalan memang nama aku. Itu aku tak baca. Aku tahu dia cakap dia tak nak baca sebab dia tak nak apa kau cakap itu? Dia macam tak best. Dia macam aku buka, aku rasa macam aku baca diary. Itu dia sebab tu dia tak baca. So kalau sekali lagi aku sendiri tu, pertama sekali aku buat adalah aku tidak meletakkan nama watak tu sebagai nama aku lah. Jadi dia ada sedikit representasi aku tetapi bukan aku. Dia sekadar perwakilan lah. Macam mana hang tak buat cerita hang terlalu personal? Itu salah satulah. Yang kedua, apa yang aku tak berani nak explore tentang diri aku cuba explore dalam novel ni. Maknanya kalau lah aku ni seorang yang miserable, watak ni lagi miserable lah, tapi miserable dia macam kau rasa kau nak tepuk dahi. Begitulah. So mungkin aku buat dia lebih annoying sikit. Macam kalau dia annoying, dia lebih terus terang. Kalau annoying aku, diam-diam je. Ada lapisan, dia tak berlapis. Ya, betul. Tapi dari segi watak lah kan. Watak lah. Dalam plotting cerita tu, macam mana nak buat cerita dalam ni, bukannya 100% apa yang lalui, tapi it's a fiction. Dia lebih kepada, contoh macam aku perkenalkan konflik barulah. Macam kalau dalam khayalan, dia memang 100% cerita tentang inspirasi aku, persahabatan aku dengan imaginary friend. Dan yang kedua, konflik antara aku dengan ibu. Tapi kalau dalam ni, dua benda tu ada, tapi aku introduce satu konflik baru atau lebih tepat trauma baru, iaitu perhubungan dia dengan ayah dia. Dan kedua, yang mana watak ni dia dibuli di sekolah dan hidup membesar dengan menanggung kesan pembulian tu, betul. So biasanya memang daripada pengalaman sendiri ataupun cerita-cerita yang dengar untuk mereka satu dunia fiction tu. Okay, ada dia core idea. Contoh core idea dia adalah bully. Aku ambil sedikit aku punya thought process semasa benda tu berlaku, tapi segala kejadian dalam ni memang fiction lah. Segala kejadian dalam cerita ni memang fiction. Tapi bila hang kata benda ni revamp, apa yang membuatkan dia berbeza dengan khayalan? Tapi hang dah sebut dah. Okay, dia ada watak ketiga pula. Satu lagi trauma baru. Itu saja ke? Yang macam kalau dalam khayalan kita ada 4 watak utama lah. Watak utama, lalat lah pula sebut nama sendiri. Watak nama Hasif. Apa baik aku dengar. Okay. Lepas tu ada 2 imaginary friend yang saling contradicting. Rakzan iaitu jelmaan harapan. Yang kedua, Lembaga Hitam iaitu jelmaan ketakutan. Dan yang keempat, Mama. Yes. Macam kalau dalam sekali lagi aku sendiri ni, dia universe dia lebih besar lah sikit. Jadi dia ada watak yang mana dalam keluarga, dia ada watak di sekolah, dan juga dengan orang-orang apa panggil background character yang membantu watak utama, yang membantu Hafi lah. Hafi. Betul. Nama dia Hafi. Jadi yang tu yang membuatkan buku ni lebih tebal. Iya, sebab lebih tepat ada banyak storyline, ada beberapa storyline dalam satu plot. Okey. Jadi kalau khayalan lagi nipis, ni lagi tebal. Apa beza pengalaman menulis khayalan dengan yang ni?
Kalau khayalan, masa aku tulis tu aku umur 21 ke 24. Dalam awal 20-an lah. Jadi boleh kata apa lapisan perasaan yang aku nak sampaikan tu dia masih tohol lah. Dia masih cetek. Dia a bit shallow, tapi pada masa tu that shallow is okay. Cuma bila aku tulis lagi sekarang, apa yang aku rasa macam tak berapa make sense masa aku tulis khayalan tu, dia aku lagi faham dia punya konteks, dia punya gambaran perasaan tu lagi sampailah dalam novel ni. Bukan dari segi teknikal. Tidak teknikal sangat. Walaupun aku memang orang yang suka storytelling dan suka character development, aku personally bukanlah orang yang teknikal sangat dalam menulis cerita. Aku memang jenis bergantung kepada insting, yang mana sekarang ni aku cuba ubah benda tu lah sebab insting ni dia berguna kalau teknikal tu dah solid. Tapi untuk aku nak kembali solidkan aku punya technical wise tu lah, supaya insting tu dia lebih ada hala tuju. Dan dia tidak merewang. Berterabuk lah. Betul. Betul. Dia pergi ikut kokse dia. Okey, jadi orang yang baca sekali lagi aku sendiri, perlu baca khayalan tak? Dia kalau baca okey, tak baca pun okey. Kalau macam yang dah pernah baca khayal, mungkin ada kecenderungan untuk compare antara khayalan dengan sekali lagi aku sendiri itulah. Banyak keluar yang tu dekat Goodreads banyak keluar. Betul. Macam kalau tak pernah baca, dia ada dua probability. Yang pertama, dia akan suka gila. Yang kedua, dia benci gila. Zod boleh kata novel ni dia ada mixed review sikit, but which is expected jugalah sebenarnya. Expected? Maksudnya masa menulis hang boleh teka apa yang respon orang? Lebih tepat ada seorang rakan penulis, dia memang baca sekali lagi aku sendiri ni, dia cakap dia suka cerita ni, tapi dalam masa yang sama dia kata expect that this novel will get mixed reviews sebab dia ada macam bukan pencanggahan, dia lebih kepada macam sebab contoh genre lah. Untuk novel ni dia ada genre slice of life, tapi dalam masa yang sama dia juga ada unsur syirik. Unsur syirik bukan. Dia unsur ala-ala cerita superhero lah. So dia ada pencanggahan di situ antara realistik dengan fantastik. Jadi untuk orang yang suka dengan sisi reality, dia mungkin tidak akan gemar novel ni lah. Untuk orang yang suka sisi fantastik, mungkin dia akan suka sikit. Technically hang dapat bukanlah dua order, hang tangkap dua sisi yang hang suka lah. Ya, betul. Aku suka dua sisi tu lah, slice of life dan juga fantastik. Dia cuma boleh kata sepanjang aku menulis, dua benda ni sentiasa berlaku. Dia sama ada aku nak pursue slice of life ataupun aku nak kembali ke root asal aku, iaitu tulis cerita yang fantastik. Gitulah. So novel ni dia mungkin antara sebab dia mendapat mixed review tu sebab novel ni is like the whole example of that percubaan. Mixture tu, gabungan tu lah. Which is aku tak tahulah berjaya ke tak, sebab macam aku cakap, ada yang suka gila dan ada yang tak suka gila. So untuk hang, okey. Untuk aku boleh kata sepanjang menulis tu aku sangat-sangat puas lah. Dia rasa macam apa yang aku nak sampai compare dengan khayalan lah. Cuma itulah bila tengok review tu, not kena deny, memang culture shock lah. Memang culture shock lah, tapi dia macam lama-lama sebab ramai apa yang aku berterima kasih dengan novel sekali lagi aku sendiri, aku didatangi macam pembaca yang satu dia orang suka, dan kalau ada yang tak suka, dia orang akan senaraikan apa yang dia orang tak suka dan apa yang aku boleh improve. Okay. Cuma yang ni dia berlaku di luar Goodreads lah.
So maknanya ada pembaca yang personally DM aku, dia bagi tahu what works and what doesn't work, what does he like about the story and what he doesn't like about it. So segala kekeliruan aku tentang penerimaan orang tentang cerita ni, dia macam dah terjawab. So dan aku boleh terima dah benda tu. Dulu susah ha? Dulu sangat susah lah. Aku macam adakah di sini penamatnya karier penulisan aku? Wow, overthinking dia. Dia fikir yang paling teruk terus. Betul. Sebab begitulah. So kembali balik ke Slice of Life. Dalam cerita ni, dan mostly dalam buku yang hang terbitkan dekat Iman Publication, ada dialog Kelantan. Dan benda tu, apa benda aku tulis kat sini, sial aku tak ingat. So aku dah jumpa hang dah lepas ramai kali juga. Dan hang bukanlah die hard Kelantan. Definisi aku untuk die hard Kelantan ialah orang yang first memang tahi bola gila. Bola lokal tu memang gila babi. Yang tu yang tu macam die hard Kelantan. Ada jersey Kelantan merah. Tu memang saya kita jangan pecah. Itu definisi aku die hard. Boleh. Lepas tu satu lagi, betul, bila dia sembang kecek luar pun, dengar juga Kelantan dia. Itu macam aku lah, kecek luar pun dengar juga orang utara aku. Okay. So dengan lorat Kelantan ni, apa yang membuatkan Han still nak guna lorat Kelantan dalam dialog lah. Han tak guna lorat dalam plotting, dalam storyline, dalam negatif. Tapi apa membuatkan Han still pilih untuk menulis dalam dialog Kelantan? Yang ni dia start dari novel Terima Kasih Luka lah. Jadi novel Terima Kasih Luka tu ni lah adalah percubaan pertama aku untuk selitkan setting Kelantan dari segi dialog dia. Yang mana tujuan asal aku buat tu sebab aku terinspirasi dengan penulis anime Anohana. Anohana tahu kan? Yang pasal budak mati tu, lepas tu dia hidup balik jadi hantu. Betul. So penulis dia cakap dia buat cerita tu, dia kata dia teringin nak buat cerita yang mewakili hometown dia, tempat asal dia membesar. Jadi apa yang bila aku baca pasal penulis tu, ada surprisingly ada sentimen yang sama yang aku boleh relate, yang mana aku dengan dia sama-sama pernah membenci tempat aku membesar. Tapi hang bukan beranak saja kat Kelantan? Tak, aku beranak dan membesar sehingga form 3 aku pindah KL lah. Okey, lama. So boleh kata pengalaman aku membesar di Kelantan dalam keluarga nothing is okay lah. Dia lebih kepada di sekolah, yang mana aku walaupun aku diperanakkan dan membesar di Kelantan, aku tak boleh kecek Kelantan dulu. Kalau member aku kecek macam Kelantan kalau sekarang dia bunyi Kelantan lah, tapi kalau dulu orang kau cakap macam Doraemon lah. Sebab my first exposure with bahasa Melayu is from cartoons lah. So sebab tu bila aku cakap, orang cakap kau cakap macam robot, macam Doraemon. So disebabkan that quote buatkan aku memang kena bully kau jugalah. Dia tidak sampai ke tahap fizikal, tapi dia tahap menganjing yang sangat-sangat kuat lah. So boleh kata Terima Kasih Luka ni is my way to cope with that feeling, dan dalam masa sama cuba nak menerima kembali jati diri Kelantan yang aku dah buang dulu. So aku macam bila aku tulis novel tu dan orang cakap dia orang suka, aku rasa macam I can accept myself lah. Dulu kalau boleh aku tak nak orang tahu aku orang Kelantan. Disebabkan benda-benda yang aku alami ni lah. Tapi surprisingly bila aku pindah KL, aku tak alami benda tu lah. Maknanya walaupun orang tahu aku orang Kelantan, macam sure. So dia tidak racist jokes tu ada, tapi dia tidak sampai like literally menganjing psycho apa semua lah. Boleh gelak sekali lah. Boleh gelak sekali, betul. So itu Terima Kasih Luka. Jadi apa yang membuatkan hang memilih untuk sekali lagi aku sendiri? Ada juga dia ada jugalah dialog Kelantan, cuma
dalam cerita ni dia separuh di Kelantan, separuh di KL lah. Oh, dia berpindah. Dia berpindah. Khayalan pun sama juga kan? Khayalan memang fully KL. Khayalan fully KL. Macam kalau sekali lagi aku sendiri ni, perpindahan tu berlaku disebabkan sesuatu yang menimpa keluarga Hafiz ni lah. Dan itu pencetus trauma dia sampai dia dipertemukan dengan imaginary friend dia, iaitu Raid. Raid ni kalau antara sebab aku ada mention this is sci-fi genre sebab watak Raid tu dia adalah watak semacam askar dari planet alien. So dia lebih kepada aku meminjam estetik sci-fi tu lah. So bila kalau tengok design Raid tu, dia macam sedikit cyborg lah. Dia macam buku Kimera lah. Kimera bukan macam tu? Kimera lebih kurang macam tu juga. Cuma kalau Kimera ni dia makhluk dia macam memang jelas ketara binatang dia lah. Yang kalau macam Raid ni aku tak tahulah nak cyborg lah kot. Paling tepat. Dia macam apa macam Kamen Rider, Kamen Rider campur dengan Raiden Metal Gear Rising. Oh, Metal Gear Rising. Okay. Ya, macam tu lah. Itu inspirasi aku masa buat design Raid. Lukisan? Ada illustration tak ada. Dalam ni? Yang ni tak ada. Okay. Yang ni tak ada. Dulu aku pernah request tapi of course tak lepas. Okay, so itu persoalan Kelantan. Dia lebih kepada hang punya hang punya sendiri nak accept that part of yourself melalui penulisan juga. Betul. Okay. Tapi bila hang sebut pasal ada imaginary friend tu pun sci-fi, dia teringat pula aku pasal buku Kimera hang tu. Okay, konteks buku Kimera technically it's your first book. Technically second. Oh yeah, second book yang first book khayalan yang first book yang masuk mainstream. Masuk mainstream. Dia tidaklah meletup tapi dia jadi cult hit lah. Yeah. Cult hit. So bila yang tu, jadi kebanyakannya cerita-cerita hang yang mendapat following ialah Slice of Life dengan mixture pengalaman diri hang sendiri. Jadi macam mana macam buku ni hang kata hang guna nama lain. Jadi buku sebelum ni apa mindset hang dulu? Mindset aku adalah lebih kepada for the context, novel khayalan ni dia tercetus selepas berlaku satu mimpi yang mana aku berpisah dengan imaginary friend tu lah. Jadi sejak dari itu I don't know what happened but aku jadi teringin untuk tulis cerita yang tentang macam mana sosok imaginary friend tu membantu aku semasa aku mengharungi zaman persekolahan dengan college tu lah. Itu khayalan lah. Itulah khayalan. Okay, so sekali lagi aku sendiri adalah penambah. Dia secara konsep ideanya sama saja, cuma dia penambahan lah. Okay, apa yang membuat waktu bila mana kau rasa bercakap aku perlu revamp ataupun just ikut publisher saja? Ini bukan diss untuk publisher. Okay, macam mana? Waktu bila yang macam khayalan aku tak puas, aku nak buat baru, apa pencetus dia? Lebih kepada ajakan editor lah. Editor yang ajak. Editor pun boleh sense benda tu. Apa dah? Editor pun boleh rasa benda tu. Aku tak pasti, tapi dia lebih aku tak ingat how it happens, tapi dia memang kata why not try to tulis lagi khayalan tapi dengan penambahan barulah. Dia asalnya watak Razan dalam khayalan tu nak dikekan dalam ni. Tapi syaratnya nama watak asli tu ditukar nama watak lain lah. Aku mula-mula macam okay, lepas tu lama-lama aku jealous. Jealous apa? Ni dia punya kelakar sikit, tapi sebab watak Razan tu dia diinspirasi daripada imaginary friend aku. Yeah, okay. Aku rasa tak boleh. Aku
Aku tak boleh terima dia ada orang lain. Gitu. Ya, dia pun Jangan duakan aku. jangan duakan aku. Kau bestie aku, kau jadi bestie aku. Kau jangan dengan orang lain. Itu puncanya tercetusnya watak Raid. So dia mengganti Razal lah. Tapi secara essence dia, dari cara dia bantu Hafiz tu lebih kurang sama lah macam Razal membantu Hasif tu lah. Pelik lah pula sebut nama sendiri kan. Selalu dengan family je sebut nama sendiri. Okay, so slice of life dengan sci-fi. Kita pernah borak pasal benda ni, di mana aku tak ingat apa jadi kat borak tu, di mana hang ada dilema sama ada hang nak teruskan dengan slice of life which was selling. Dia sangat selling. Ataupun menulis tentang passion hang which is sci-fi. Yes. Yang hang buat dengan Kudeta Puspa apa semua tu. Ya, betul. Termasuk, boleh ke aku sebut pasal buku gempak? Boleh. Boleh. Termasuk buku-buku gempak, aku assume dia tidak sci-fi sangat, tapi dia masih action adventure lah. Dia ada fantasi macam kalau latest ni baru keluar Selasa lepas. Yang tu dia ada fantasi yang diinspirasikan dari Hikayat Merah Mahawangsa dan juga Kisah Jentayu dan Garuda. Lepas tu ada sedikit unsur konflik politik lah. Konflik politik antara Itali, China, India. Okay, tak nak tanya detail lepas tu. Nanti kita lari sangat. Betul. Nanti tapi kalau curious, okay, aku bayangkan kau tengah edit, kau tengah letak cover buku atas kepala aku. Yalah. Okay, so ni lah cover buku dia. Kau saja je nak tambah kerja kat aku. Why not? Inilah masa guna kawan kan. Okay, so tajuk buku tu adalah Serakah Kuasa Cakraya. Yang menampilkan, dia sebenarnya novel dari adaptasi siri komik adventure lah. Cuma jalan cerita tu memang original dari aku. Tamat iklan. Sorry. Jadi adakah dengan settlenya buku selagi aku sendiri masih ada dilema tu? Boleh cakap lepas aku tulis ni memang aku dah betul-betul buat keputusan bulat, memang aku nak kembali kepada passion aku lah. Okay. Memang aku nak kembali kepada action, adventure, sci-fi, speculative fiction and all apa semualah. Cuma aku tak nafikan pengalaman aku tulis Slice of Life tu, dia sangat membantu aku untuk menulis cerita-cerita macam Kudeta Puspa, which is Slice of Life ni dia banyak bermain dengan perasaan. Jadi aku kena guna imajinasi sikit untuk faham perasaan watak tu, yang mana sebelum ni aku agak struggle di situ. Tapi lepas pengalaman tulis Khayalan, Terima Kasih Duka dengan sekali lagi aku sendiri, aku ambil pengalaman tu, aku cuba apply dalam novel-novel aku yang lain lah, dan dia sangat-sangat membantu. Tapi hang cakap dekat dalam buku ni ada mixture of both sci-fi and slice of life. Tak nak buat yang tu lagi ke? Tak nak cuba lagi that mix? Aku rasa salah satu cara kalau nak kekalkan mixture tu adalah no action. Oh ya. Yeah. Memang tak boleh buat action lah. Kena drama banyak. Kena banyak drama. Macam tu lah, apa cerita yang kau suka tu, The Truman Show. Truman Show Truman Show. Yang tu aku rasa agak sci-fi. Is it sci-fi tau? Sci-fi in a way maybe. Dari segi dia buat dome tu is sci-fi. Yang tu saja dah kot. Lebih so aku rasa social commentary kot. Betul. So aku rasa kalau aku nak kekalkan gabungan slice of life dengan science fiction, aku kena lebihkan drama. Maknanya action tu memang sama ada minimum atau tak ada langsung. Itu apa yang aku belajar daripada sekali lagi aku sendiri. Sebab sekali lagi aku sendiri bila masuk babak action ni memang kau aku bagi. Tapi kenapa kau macam cerita masa Hunger Game tengah top? Okay, untuk Hunger Game, Maze Runner, yang teen punya tu kan, adakah hang consider itu sebagai slice of life ataupun sci-fi? Aku rasa dia action lah. Action. Dia drama apa semua tu dia ada je. Cuma aku rasa core dia lebih kepada action adventure lah. Cuma macam kalau The Hunger Games ni sebenarnya I might be wrong lah, sebab
sebab aku cuma consume first movie dia saja. Buku dia belum lagi, tapi dah adalah. Ingat nak baca untuk rujukan buat Kudeta Puspa tu juga. Apa yang aku nampak dia adalah action, dystopia, a bit political commentary lah. Oh ya, dia ke arah kudeta, dia bukan ke arah sekali lagi aku sendiri. Mungkin. Ya. Sekali lagi aku sendiri ni memang setting dia our world, dunia kita. Kelantan. I mean ada Kelantan tapi ada juga Kuala Lumpur. Gitulah. Okay. So anda putuskan lepas tu setting fantastik dia adalah dalam kepala Hafiz. Ada dunia dalam kepala Hafiz tu, namanya Sanctuaria. Oh okey, yang tu baru sebab untuk khayalan tak ada kan? Dia ada, tetapi aku tidak spesifikkan benda tu sampai ke hujung cerita lah. Maknanya memang dalam khayalan memang ada dunia, cuma aku tak establish dunia tu dunia apa. Dia just dunia trauma. dia dunia trauma dan dunia yang mana dia diganggu lembaga hitam dan Razan perlu selamatkan dia lah. Okay. So anda kata anda putuskan untuk lebih fokus kepada dunia sci-fi. Jadi adakah kita boleh katakan sekali lagi aku sendiri ni ialah buku Tak Akhir Hang, Slice of Life. Yang bukanlah fokus yang menjadi main tema, main genre dia Slice of Life. As of now maybe sebab setakat ni idea aku lebih banyak kepada genre-genre yang aku suka lah. Macam Slice of Life pula. Slice of Life aku suka lah. Tapi macam speculative fiction paling dekat pun, kalau nak buat Slice of Life pun aku rasa aku kena tukar tone. Maybe instead of buat Slice of Life drama family apa semua, aku buat something psychological, macam psycho thriller. Okay, macam hang kata mungkin macam Truman, social commentary macam tu. Social commentary ya, betul. Maknanya aku tidak terlalu fokus kepada keluarga saja. Dan personal. Dan personal, betul. Aku memang nak keluar dari situ. Cukup lah kot. Aku rasa khayalan dan sekali lagi 3 novel tu aku rasa dah cukup lah cerita pasal aku. Dah tak ada benda nak cerita dah. Cukup lah. Aku dah aman dari hidup aku. Aku dah aman dari hidup. Ya, betul. So lepas ni aku nak explore benda lain lah pula, kalau Slice of Life. Tapi lebih kepada cerita sama ada psychological ataupun maybe there's a bit of crime. Sebab aku rasa Terima Kasih Luka tu dia meletup bukan sebab Slice of Life sangat. Dia lebih kepada dia punya crime plot tu. Yes. I don't know. Sebab surprisingly ramai suka benda tu. So aku rasa maybe kalau aku nak buat cerita yang setting dunia benar, aku kena go ke arah tu. Okay. Menarik. So the next thing is kita nak sembang pasal apa yang aku baca dekat Goodreads lah. Sebelum tu, masa aku rekod dengan Kak Nadia, dia punya pengalaman ialah dia tidak membaca review sangat. Okay. Habis buku tu dia dah terima apa benda saja yang berlaku bila buku tu keluar, biarkan dia hidup sendiri. Aku sangat nak belajar macam tu. Aku cakap sebab katanya sebab bila aku dengan kau ni, kau dah baca review, kau ada beta reader, kau ada kawan yang recommend lagi. Macam aku kata dia contradicting, dua method yang contradicting juga lah. Betul. Sebab macam ni, sebab aku rasa kalau aku tak buat benda tu, aku tak boleh improve sebagai author lah kot. Tapi dalam masa yang sama aku tak nafikan benda tu akan sampai masanya dia akan jadi self-sabotaging. But aku rasa tak tahulah, aku tak galakkan kepada orang lain, tapi untuk diri aku mungkin benda tu necessary untuk aku supaya aku boleh buat keputusan yang mana aku boleh utamakan apa yang aku rasa penting untuk aku, gitulah kot. Aku rasa kau kena tengok lah episod dengan Kak Nadia. Aku rasa kau akan upload tu dulu untuk kau tengok pandai-pandai korang banding diri. Sebab bagi aku yang dah borak dengan korang dua ni kan, aku macam very contradicting dan macam menarik lah sebab dapat dua-dua yang method berbeza. Oh, see. So going back to this, masa aku baca Goodreads, ramai kata ending dia matang, bukannya happy ending. Jadi apa datang mananya ending matang itu? Sebenarnya spoiler, mungkin masuk ke arah spoiler lepas ni. Okay. Ending tu personally sebenarnya personally ending dia patutnya ending yang happy.
Okay. And happy Bagi aku the glimpse of the ending first untuk kita nak buat yang mana okay, dalam cerita tu something happen to Raid yang disebabkan Hafi, dan Hafi nak perbetulkan keadaan balik dengan supaya dia boleh selamatkan Raid. Yang mana dia dalam masa sama bila dia selamatkan Raid, dia boleh selamatkan diri dia. Okay. So dia nak menolong kawan imaginary tu, tapi pada waktu sama dia tak sedar benda tu menolong dia juga. Ya, betul, sebab power system Raid ni dia okay, aku guna extravagant word tapi sebenarnya tidak sangatlah. Okay, power system Raid ni kekuatan ni dia sangat bergantung dengan keadaan emosi Hafi. Yang mana dia macam Digimon lah, dia macam Digimon lah kan. Supaya Agumon tu boleh bertukar jadi Wargreymon, kena watak manusia tu kena ada character development the power dia. of friendship. Sama ada the power of friendship ke, the power of courage ke, kalau Tai Chi dah kan. Kalau Tai Chi kan courage dia, keberanian dia. Gitulah. Itu konsep sama aku gunakan untuk sekali lagi aku sendiri ni lah. Okay. Kantor sama balik. Macam mana benda tu boleh mendapat idea yang ending tu matang? Benda tu berlaku dengan tidak sengaja, yang mana macam aku cakap tadi, sepatutnya ending dia ending yang happy, tapi apa yang diterbitkan sekarang adalah bad ending yang personally aku tidak suka, tetapi kalau ada orang suka, alhamdulillah, that's good. Aku personally tak sukalah sebab aku rasa jadi pointless lah. Bagi aku personally benda tu jadi pointless. Tapi kalau pembaca rasa lain, that's good lah, sebab in the end dia orang enjoy ke tak, itu lebih penting lah. Oh, okay. Jadi macam mana Han nak cope dengan ending macam tu? Dia macam kalau orang cakap Han yang tulis ending tu. Dia macam ni, apa yang diterbitkan tu adalah apa orang rasa itu yang terbaik lah. Aku ending tu masih ada dengan aku. So walaupun apa yang aku tunjuk kat orang tu ending yang bukan yang aku nak, tetapi sekurang-kurangnya dalam apa yang aku tulis tu aku dah ada happy ending tu untuk diri aku sendiri. Aku rasa tu cukup lah kot. Okay. Kira ending yang kau nak tu ada dan kau lebih selesa simpankan kepada diri kau sahajalah buat masa sekarang. Lebih tepat aku kena simpan dululah. Tapi kalau aku pernah share lah through ending ni kepada pembaca, dan Iman Rumah Books ni dia ada kumpulan, ada grup Telegram yang mana dia kumpulkan pembaca lah. Ada satu sesi tu dia orang baca sekali lagi aku sendiri. So aku share lah through ending tu, dan dia orang cakap, kenapa buka ending ni? Kenapa buka ending ni? Ada yang cakap ini ending yang kita nak. Okey, menarik. So, aku tak nak tanya soalan ni dengan aku takut aku tanya soalan ni tapi nanti akan berbunyi macam kita bergosip dulu. Aku tak nak podcast ni jadi sesi gosip. Betul lah. Faham. Jadi kuasa anda tahu dah soalan aku macam mana? Is the decision untuk buat ending tu adakah rumah penerbitan atau kau? Aku rasa dan soalan ni bukannya kritikan atau okay. Dia bukan kritikan. Aku rasa rumah penerbitan lah, tapi aku tidak 100% aku tidak menghantam ke apa. Sebab benda tu korang dah bincang, korang dah setuju. Kita orang dah bincang dan kita orang dah setujulah. So begitulah, sebab mungkin sebab masa tu kami kejar PBAKL. Jadi ending yang aku adjust sikit supaya nak buang rasa pointless tu, dia tidak sempat dimasukkan dalam bunyi lah. So deadline. Yeah. So it's not really 100% dia itulah. Dia sebahagian dari aku juga. Okay, menarik. So satu lagi kata yang aku nampak masa baca Google ialah dia kata watak-watak dalam sekali lagi aku sendiri ni kadang-kadang dia matang. Kanak-kanak dia matang. Jadi aku tertarik bila dia kata kanak-kanak matang, dan aku terfikir dia jawab kau. Adakah benda tu mempengaruhi cara kau tengok budak, tetapi based on apa yang aku dengar kau ranting. Okay.
Tak ada pun kanak-kanak matang. Dia macam ni tau. Kalau orang yang biasa handle kanak-kanak ni, dia sisi matang dia tu dia memang hanya akan tunjuk certain time saja. Dia macam kematangan dia orang ni momentary saja. Maknanya mungkin sebab dia orang pun masih dalam fasa membesar. Jadi benda tu dia belum jelas lagi. Dia muncul sikit-sikit. Dia muncul sekejap-sekejap. Jadi dia akan ada sisi matang tu. Tapi aku rasa sebab benda tu lebih kepada tidak disengajakan. Pertama sekali sebab yalah kerja deadline tu satu. Yang mana aku tak sempat nak tambah nuance supaya lagi anak-anak bunyi, lagi ke anak-anakan bunyi dia. Nak adjust dialog dia supaya dengar bunyi kanak-kanak walaupun kematangan dia tu tetap sampailah. Yang kedua, aku rasa sebab pengaruh apa yang aku consume juga. Sebab sebenarnya kalau sebab aku kan tengok anime kan, watak kanak-kanak dalam anime tu pun dia orang memang sebenarnya matang lah. Sebenarnya sangat matang walaupun cerita dia memang khusus untuk kanak-kanak. Tapi bila fikir balik, aku rasa yelah, sebab apa yang aku consume ni dia tidak sama dengan reality, yang mana kalau kanak-kanak Jepun tu dia ada pemikiran yang matang sikit, itu sebab culture, perbezaan environment dia. So aku tidak boleh kata aku tidak sempat untuk mengadaptasikan kematangan tu sesuaikan dengan local context. Oh, okey, tu menarik. Sebab bila hang cakap pasal watak anime, kanak-kanak anime ni matang, benda-benda tu baru aku sedar bila aku tengok podcast Trash Taste. Trash Taste. Okay. Sebab dia kata time tu dia orang tengah borak ni, aku tengok klip lah. Dia tengah borak pasal Your Lie in April. Dan bila dia borak pasal Your Lie in April, dia kata satu kritikan yang dia tak suka pasal watak-watak dalam Your Lie in April ni kan, semuanya matang untuk budak sekolah rendah. What the fuck? Budak sekolah rendah? Your Lie in April semua budak sekolah rendah, sekolah menengah. Tak, dia orang middle schooler. Sekolah dia macam budak-budak PMR lah. Sekarang apa? PT3. Level PT3 lah. Kita form 1, form 3 pun bodoh-bodoh lagi. Tapi dia orang punya cara, dia orang cakap, cara dia orang bincang, cara dia orang talk proses. Tapi itulah, aku rasa in the end dia memang environment juga. Sebab ada je aku handle budak surprisingly sangat matang, tapi tengok environment dia juga, mak ayah dia, cara dia dibesarkan, cara dia beradab, itu pun melambangkan kematangan dia juga. Bila kanak-kanak matang ni dia sangat surprisingly sangat observant. Contoh ni contoh. Ada budak aku dia cakap, saya suka Cikgu Hasri, tapi Cikgu Hasri ni kuat overthinking lah. Budak darjah 1 yang cakap macam tu. Kau bayangkan. Macam mana budak boleh sedar? Kita dulu tengok cikgu kita tak berani nak komen. Bukan tak berani kau nak komen, lebih kepada tak terlintas pun. Yes. Sebab dia macam dia ni tahu, aku tak tahu apa. Oh, wow. Sebab tu aku cakap, if you spend enough time with the kids, you will be surprised how actually matured they are. Dan benda tu pun terlahir sikit lah dalam penulisan hang. Walaupun hang kata hang tak puas hati dari segi environment tu sajalah. Dia bukan tak berpuas hati, dia lebih kepada benda tu natural bagi aku. Cuma aku tak expect juga dia menjadi dia boleh menjadi kritikan jugalah. Cuma aku tak take it personally sebab I know what I'm doing lah. Ambil benda tu sebagai kritikan. So maknanya kalau nak bagi dia masih kekal bunyi budak-budak tu, just adjust dialog dia lah. Maknanya apa yang dia nak sampaikan tu cuma budak-budakkan sikit bunyi dia gitulah. Kita pun makan masa juga nak tukar kita punya environment kepada budak-budak ni pun boleh berfikir sendiri. Sebenarnya surprisingly. Okay, so 15 minit. 15 minit lagi dah? Lagi 15 minit. Weh. Lancarnya pula mulut aku. Aku dah macam, bolehkah aku sembang? Aku punya kita dah berapa kali dah share. I know. Tapi bila je? Jarang aku dipanggil podcast ni. Okay. So, terima kasih lah.
Anda tulis 2 cerita tentang self-improvement. Macam mana dengan menulis cerita-cerita tu membantu diri hang sendiri lah? Okay, disebabkan segala apa yang berlaku ke aku pada zaman budak, zaman sekolah apa semua benda, aku membesar dengan kecenderungan victim mentality. Yang mana aku sedar benda tu dan aku nak ubah. Tapi aku sendiri tak tahu macam mana nak ubah sebab aku sendiri macam dibiarkan terkapai-kapai. Untuk maknanya apa saja konflik yang aku hadapi tu aku memang kena hadap seorang-seorang. So penulisan ni in a way dia membantu aku untuk memproses apa segala keserabutan yang aku rasa tu supaya aku sampai aku berjaya jumpa jalan keluar tu. Yang mana yang aku cuba sampaikanlah dalam cerita-cerita ni. Respect tu apa yang hang kata yang anda puas dah dengan benda-benda ni. Sebab hang pun technically dah macam bukan dah selesai, benda tu takkan selesai dalam diri. Tapi kau dah jumpa. Nah, dia macam dah strong sikit. Dah strong sikit lah. Kan. So macam dah confident sikit lah. So menarik juga dari hang tulis novel-novel ni menjadi daripada cara kau coping dengan masalah kau berubah menjadi jalan untuk kau berseronok lah kot. Berseronok. Dan sekarang ni pun dah rasa lega dah semua. Gitulah. So the last thing apa benda tu ni lah. Okay, ada satu komen yang aku menarik yang banyak ulang lah. Ialah tentang isu ni buku tebal. Dan ada yang tulis banyaknya bahagian yang berulang-ulang. Jadi, satu aku nak tanya hang sebagai penulis dulu. Macam mana hang kendalikan benda tu? Sebab waktu hang tulis, mesti anda rasa macam, aku dah cukup lah. Maksudnya, walaupun orang membaca tu rasa berulang-ulang, tapi bagi kau itu keperluan waktu menulis. Ya, mungkin sebab apa? Sebab tujuan benda perulangan tu berlaku mungkin dia tidak begitu sampai lah. Sebab apa mungkin dari segi the final product itself lah, ataupun mungkin sebab aku tak ada ruang untuk peram sekejap. Maksudnya peram cerita tu supaya bila aku ziarah semula cerita ni, aku dapat perspektif baru. Maksudnya macam hang dah tulis dah sikit. Atau hang biarkan dulu go with your life apa semua tu dan tengok balik. Betul. So aku tak ada ruang benda tu. Yang mana yang aku faham lah kenapa orang rasa macam tu. Cuma bagi aku bila kau alami benda macam ni, dia memang benda yang memang berulang-ulang berlaku. Maksudnya ulang-ulang, maksudnya kau terbit buku akan ada komen yang sama? Tak. Maksud aku ni dari segi pengalaman isu mental tu jugalah. Maknanya benda dia macam I think the word is relapse. So maknanya bila sesuatu triggering kau, dia benda tu dia memang akan trauma tu dia akan kacau kau dengan cara yang sama. Begitulah. So aku rasa aku cuba sampaikan benda tu, dan dalam masa sama aku cuba macam tambah adjust sikit lah, macam nak tambah sedikit dia macam nak mention kenapa Hafiz ni dia perlu lalui pengulangan macam tu, apa yang dia perlu dari pengulangan tu, apa yang dia perlu belajar untuk keluar daripada cycle tu. Untuk keluar dari cycle tu. Sebab memang kalau orang yang struggle dengan mental health ni, aku tak cakap akulah, sebab aku tidak sampai tahap klinikal. Tidak sampai tahap klinikal, betul. Untuk orang yang struggle dengan mental health ni, cycle dia menghadapi benda tu sangat vicious. Dan bagi orang yang memang tak faham benda tu, dia orang akan cakap mengada-ngada, overthinking, ataupun just your imagination. So going back dekat buku, macam mana, okay ni going back ke proses editorial lah. Benda tu anda bincang dengan pihak editor apa semua tu. Waktu tu pun hampa tak sedap benda tu. Dan bila keluar, baru sedap. Jadi macam mana hampa nak cope dengan benda tu? Adakah
push it, lepas tu okay, jom next book. Tak buat salah. Dia macam memang aku dengan pihak editorial memang saling berbincang lah. Maknanya aku cuba faham, cuba dengar perspektif dia orang, kenapa dia orang decide untuk go for that direction, which is aku in the end aku bersetujulah. Dia orang, of course, as a result aku rasa dia dari segi penulisan dia ke apa semua tu memang ada sedikit cantas lah. Tapi lebih kepada sebab manuskrip asal buku ni dia 80,000 words. 80,000 words. Ni kalau dia final product I'm not sure dia sama ada 65k ataupun 70k. Jadi memang ada babak yang dipotong lah. So kalau macam ada part yang macam tiba-tiba ataupun macam tak masuk akal, sebenarnya disebabkan itulah. Tapi personally bagi aku, walaupun benda tu memberi ralat kepada aku personally rasa patutnya kalau aku tahu cerita aku tu panjang ataupun cerita tu memang berat, aku kena cari cara macam mana nak simplifykan naratif aku tu. Maknanya mungkin pemilihan ayat yang lebih ekonomikal ke, maknanya dari unsur teknikal tu aku kena improve lagi lah gitu. So hang nampakkan sebagai apa-apa yang bila dah keluar dan hang dah baca dah segala komen, hang ambil benda tu dan gunakan untuk dirilah untuk next project ni. Betul. Memang begitulah satu-satunya cara untuk penulis berkembang. Okay, sorry. Bukan ni bukan ni. Yuk lah tiba-tiba keluar nak tu aku cakap dengan kau makin lama makin berhapus sebab aku kenal kau dah. Okay, so ending dia, apa yang hang nak cakap dekat mereka yang tak baca Sekali Lagi Aku Sendiri? Okay, untuk anda yang masih belum membaca Sekali Lagi Aku Sendiri, saya akan sarankan kalau anda alami salah satu perkara ni, yang pertama, kalau anda ada pengalaman bersahabat dengan imaginary friend. Yang kedua, kalau anda tengah struggle dengan kehidupan, it's like finding your place in the world. Dan ketiga, kalau anda ada sakit epilepsi. Epilepsi tu apa? Epilepsi tu sawan. Oh, sawan. Sebab dalam cerita ni memang ada sawan lah, sebab aku sendiri pun ada penyakit tu. So dia boleh kata untuk Hafi ni, dia disebabkan dia ada sawan tu, dia berjumpa dengan Raid dan juga Zalam lah. Zalam ni macam jelmaan ketakutan dia lah. The dark side of the boss. The dark side, yes. Bukan pada side, padahal kita dua-dua bukan tengok pun Star Wars. Kan? Tak tengok. Itulah kata minat sci-fi tak tengok Star Wars. Itu saja ke? Itu sajalah. Okay, so dari situ jangan lupa like, sub, share, bla 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 benda tu. And jangan lupa beli Sekali Lagi Aku Sendiri. Kalau ada lagi, masih ada lagi dapat kan? Masih ada lagi. Dan tajuk ni susah dah, sebab bila aku nak sebut Sekali Lagi Aku Sendiri kan, aku teringat lagu Kunto Anji. Oh ya ke? Sebenarnya tajuk asal yang aku nak bagi adalah Sandaran Hati. Sandaran Hati lagu Leto. Tahu. Ya. Yeah. Tak, sebab tema cerita ni memang dia pasal apa, Hafi tu dia menemui kekuatan dia melalui sandaran tu lah. Macam Raid, macam dalam cerita ni Raid tu adalah sandaran hati dia. Aku dah dengar lagu tu kan. Lagu Sandaran Hati tu memang menginspirasi. Sandaran Hati tu adalah lagu yang